Kadang-kadang duduk seorang-seorang tu sedih jugalah. Uh, saya pernah bercakap dengan kawan-kawan yang rapat dengan saya, bagaimana setianya saya kepada Datuk Seri Anwar selama berpuluh tahun. Ketika beliau dalam kerajaan, di luar kerajaan, ketika beliau dalam penjara, di luar penjara, saya menjaga keluarganya. Malahan ketika Nurul Izzah berkahwin nikah, saya uruskan majlis itu macam anak saya sendiri, macam adik saya sendiri. Amin, begitu setianya saya kepada keluarga beliau dan diri beliau, tapi saya belum dapat orang yang dapat memberikan kesetiaan begitu kepada saya. Itu perasaan saya lah, tapi saya kata itu mungkin ujian, mungkin cabaran yang harus saya lalui, dan saya kira ialah kita hanya buat apa yang termampu dan terdaya, Ya. dan mudah-mudahan kalau conscience kita jelas, damir kita jelas, insya-Allah Allah akan permudahkan urusan kita.